Meskipun hilang sebelah kiri deria penglihatan akibat kanser retinoblastoma sejak berusia 2 tahun, Tengku Nurhanis Tengku Othman 20 membuktikan bahawa kekurangan bukan penghalang untuk cemerlang apabila berjaya meraih purata nilai grade keseluruhan PNGK 4 dalam keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2024 yang diumumkan hari ini. Tengku Nurhanis berkata, meskipun terpaksa membuang mata kirinya akibat kanser, dia tetap tekun belajar dan menduduki peperiksaan STPM di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Naim Lil Banat hingga berjaya memperoleh 4A dan 1A- dalam 5 mata pelajaran. Mata pelajaran saya ambil 5 subjek dalam STPM ni. Pengajian Am, Bahasa Arab, Usuluddin, Syariah dan Bahasa Melayu. Semasa saya belajar tu saya tak ada masalah. Mata saya ni tak ada masalah, tak ada memberi keburukan dalam pelajaran saya. Saya tak ambil kecacatan saya ni sebagai satu keburukan. Saya ambil dia sebagai satu kebaikan kepada diri saya.